wala fasqa bi asarin bi nafaqatin wa nahwiha aw bi mahrin qabla subutin asarihi ay zawji biqrarihi aw bainatin tazakkurin i'sarihi al-an. Koma dia. Wala fasqa dan tidak ada jenis fasah dengan melaratnya suami binafakatin dengan nafkah wa nahwiha dan seumpamanya nafkah ataupun melarat dengan mahar. Fajan hanajit ge fasah qabla subutin i'sarihi sebelum tetaplah kemelaratannya suami ai zauji biqrarihi dengan pengakuannya suami au bainatin ataupun dengan saksi saksi tadzakurin yang menyebut saksi i'sarihi melaratnya suami al-an sekarang. Hanajit lam ke pasah leu rinang segalam tetap status lakau sebagai melarat kagasin. Kagu sebut bahawa lakonyo ka betul-betul melarat dengan gasin. Dengan pengakuan ro ke. Nyo ulun hai lum bili nafkah ro no. Nyo usaha pihana li nyo peng pihana sama la minggu nyo ka kedek dengan pihak tuai putih nyo. Kagu mengaku ro ke lako ada kala dengan saksi. Saksi betul-betul kan hana peng gili. Kak baru je ke pasah le urina. Ya benar. Jadi ke pasahnya lah bersebut le bukan tetap. Itu kira-kira nyo sang nyo minggu nyo baru kira-kira nyo sang tengah nyo hana le rezeki nyo. Hana belanja sampai lusa. Nya je ke pasah le renang hanjut. Karena matang ke kira-kira. Ya benar. Dah. Apa? Wala tangfi bainatun zukirat annahu uraba mu'siran. Dan tidak boleh dan tidak memadalah saksi. Zakarat yang menyebut ianya saksi bahawa sungguhnya suami uraba. Yang pergi ia mu'siran dan suami itu yang melarat. Saksi hanya ke saksi kat pegah. Waktu ajak awal je melarat ni. Hanya lagi kan. Ia berusaha waktu ajak dia memang apa yang melarat ni. Kan. Jadi urung saksi hanya lagi kan. Bu pasti ke depan dan kondisi urungan. Berusaha waktu ajak dia mau je apa yang akan melarat ni. Hanya dia ni pasal. Hanya benar. Bu pasti. Ya. Jadi wala takfi tidak memadalah saksi menyebut ia bahawa sungguhnya uraba pada ketika pergi yang suami mu'sirah keadaan dalam watih gasin. Lagi. Acok boleh. Gambar kan? Wa yajuzu lil bainati dan bolehlah bagi saksi al-i'tibadu oleh berpegang fi syahadatin pada kesaksian ala istishabi halati di atas anggapan kondisinya suami. Istihabi anggapan juga bermakna ala istihabi di atas anggapannya atas anggapan halatihi keadaannya suami alati awabah alaiha yang pergi ia alaiha di atasnya perempuan minal i'sar daripada kemelaratan au yasari ataupun kaya. Sahabat. Alian hanjit lem bagi saksi i'timad. Ia berpegang. Maksudnya geman dia yakin haba gayan pajan dengan anggapan watai gejak atau gejak awal gayan kaya ke. Katakanlah gasian ke. Yang kiban hukum jid wa yajuzu dan boleh bagi saksi gemat anggapan gayan. Boleh mana i'timad no? Kepada mana anggapan gue yakin. Jadi jid bagi saksi yang saksi bahawa lakon yang terjadi awal melarat, ada kala gayan kakaya ke terjadi awal kaya ke, yang memadahlah dengan ihtishab, peranggapan. Iaitu mana? Keanggapan posit wala tazkirin. Wala takfi binatin zukirat lah, zakarat. Hana madah ke sebut, enggak pegah terjadi awal je sang kasihan ni. Hana madah terjadi awal je kasihan ni, enggak sebut.
Karena bak kesaksian ini adalah hana gebi sebut sagai. Habis sebut tarian. Sedangkan iu berkata wala takfi biniyah. Uyuk saya waya yuzu. Bolehlah iktimat pada kesaksian di atas anggapan. Yang beda dua kan pas nepu beda be wang. Ada pas nepu beda antara kasus di atas ya dengan atayu. Mah nama motorah tengok. Gambar kan? Ukur je lebih berapa belum. Wala tus'al dan jangan ditanya akannya syahadah min aina laka, dari mana laka bagi engkau, annahu bahawa sungguhnya suami muksirun itu yang kaya al-an sekarang. Bagi urang yang laka kesaksian ada yang ngeri pan cak informasi ro ni kan bahawa saknyo kagasian tu saknyo kaya tu hana lebih tayang kepada kesaksian. Jadi antara isyhad orang saksi dengan si musyhid, orang yang dang kesaksi ngan memada ke boleh saksi sagai. Memada ke boleh saksi. Menurut anggapan lun ji saknyo kagasian ni. Kamnan. Jadi hana yang pantupuran informasi anda payah kat tang tadi. Kamnan. Nyo kat tang batu saksi di sisi kadi. Nyo beda ji. Jadi dalam hal fakah patai kita yang kepada orang saksi ana hana pihak dang re berdetil. Ya, pantai informasi ron. Wala tus'al min aina laka anhu muksirun. Pak informasi ron tu metrayan. Nampak kan? Ya, jadi hana lebih yang. Mau faham? Hana mau faham. Karena kan antara pada bedakan ji. Antara syahadah pada penario nafkah dengan syahadah bal'in. Jadi beda pakai syahadah kesaksian sama mandum. Syahadah bab zina ada beda kan? Syahadah bab apa dalam balian beda. Nyo syahadah bab nafkah. Nampak? Walau saraha mustandihi baqalat syahadatu indah syahadatu kemana? Walau sarah, maka jikalau menjelaskan ianya orang saksi tak yo. Bimustandinihi dengan sanad-sanad, makna sanad kan mata rantai punya bab istilah hadis. Ini kan bab mata rantai. Ge jelaskan secara detail. Ni hai lah kau ji kagasin yo. Berakan nam tu meng ngalung ide jaya apa ko di belah de. Dong kali sebeng ngepel lembat hawit kagasin ni, maka hendak puan apakah keno. Na pelai gak jelaskan tu kenan, hendak pelai jelaskan tu kenan. Memada segala istisab dengan anggapan gayan. Dekat memada dalam syahadahnya kesaksian. Kenapa kau? Untuk menolak mudarat. Engkau aku dikagan kau jelaskan lagi yang kibam komji batalat syahadatu, batilah kesaksian. Yang empat. Kah? Gambar? Jadi, batil kesaksian. Yang batil kesaksian? Kah ke? Hana nufus. Lawan daripada batil. Ya, benar. Hogi saksi. Indah qadin di sisi qadhi. Atau muhakamin ataupun si muhakam. So si muhakam orang yang angkat oleh qadhi. Dan lagi berlaku perosa si muhakam syaratkan adalah bak langkuran hana qadhi. Mina qadhi hanya dalam sisi muhakam. Alian syarat lam bak si muhakam dengan berijtihad. Si mujtahid yang syaratkan bak si muhakam. Mio qadhi yang kagak angkat oleh pemerintah memada aja sebagai si mukallid walaupun ji hana alim. Sedangkan si muhakam hanya ji guna jelah bak polisi daripada si mujtahid. Kau mujtahid mutlak ada kala tarjih. Yang sabit berkah berkan. Jadi makna mujtahid ini adalah gaya memada urung mufhum, jik ifta' hukum. Mufhum kan alim. Ya, karena si muhakam lah urung diangkat oleh si qadhi. Mufhum kah? Ya benar. Mufhum? Mufhum boleh. Fala budda min raf'i, maka tidak boleh tidak daripada melapor ilahi kepada yang qadhi. Ni lagi kan? Mesti urang ini saya sebut dengan untuk gufasah, bergak lapor oleh bak hakim.
Gek saksi. Gak lapor bahakim lana saksi gek saksi lo. Fala yang fudu zahiran wala batinan qabla zalika. Maka tidak tembuslah, tidak sahlah zahiran pada zahir wala batinan dan tidak sah pada batin qabla zalika sebelum demikian lapor kepada hakim kala qadhi. Wala yang sabu adatuha dan tidak wala yang sabu dan tidak dihitung iddah tuha akan iddahnya perempuan illa minal fasakhi kecuali semenjak daripada fasah. Benar. Min ibdaiyah ya. Fasah iddah urinang pajan nganggap semenjak ge fasah dia lako. Semenjak ge fasah ge fasah lako. Orang yang mesti ge fasah lako, orang yang nganggap dengan masa beriddah. Iddah sama dengan iddah talak. Ya menangkah lebu lebulun kala lega guru. Qala syekhuna lah berkata oleh guru kita fa in faqada maka jika tidak adalah qadhi yang qadhin lagi wah bersa salah qadhi isim maksur bahlah ia dinakalkan barih kepada kisrah kepada qadhin fa in faqada qadhin maka jika tidak adalah qadhi wa muhakkamun dan si muhakkam yang tak entah kepada likut kepada qadhin kan kepada faqada bimahaliha berfaedah fi kata dia majat lagi lang sawi dar diri dia buat bersa wala yudha finah kelin tengok dan teranya bimahaliha pada tempatnya perempuan au ajizat ataupun lemahnya perempuan an rafi il qadhi daripada melapor kepada qadhi mamsu hana qadhi mbak nanggara urungan hana paisi hana dengku imum hana tu apa lan nanggara lan kampung ke kerana jauh tak tahan dan keputar gili lawan milih lemah daripada melapor kepada qadhi kerana kesyarat lekuk mena fasah segera dalam uronyan baik uronyo melarat sengah baru gak lapor kepada qadhi ke atas baru melarat dan haji apa jadi menyoronyo melarat lako ya sargan uronyo gi lapor kang qala seperti bawah berkata ianya qadhi la afsahu hatta ta'tini malan tidak aku fasahkan sehingga engkau memberi akan aku akan harta istaqalat binafsi mana istaqalat merdeka kena bebas tu ini saya bebas ia dengan fasah diri dia mana buat juga fasah ada kedua Nisya bebas ia bil fasqi dengan fasah benar ilat li darurati kana darurat man muyahna qadhi na la kepeng le lom baru hutem terbit surat fasah draw dengan lako ni sejuta apa yang dibayar penggahna mularat yang kiban kakak orina memada ge pasah ra kero ge kiban cara pasah ra kero ge isyahad bagok ke taksi kejak ibu orang tetangga sampai remuk nyo lu nonton saksi bahawa iahi pulang-pulang berpelan nyo nafkah nak kira kulung melarat hat nyo lebih tak berat melarat nyo don sebagai saksi long bahawa long pasah lah kau isyhad bagok menan pak gi isyhad jadi gi saksi dah ilak kana mudarat berapa mudarat kan mudarat hana nafkah tabah mudarat hana saksi hana qadhi tabah wa yafudu zahiran dan tembuslah pada zahir sah mananya yang sah pada zahir ba zahir kasah walaupun bapak tenggelam sah man ketika nanti cecok beliau datangkan bainah saksi wa qadha batinan mendua kau sah dan seperti ini nak isyarah qadha isyarah ala khilaf pegang ada khilaf wa qadha batinan dan seperti demikian sah tangfus lam adalah batinan pada batin surah zahiran dengan batinan adalah moyo batinan orang akhirat sengah hana lagi talab hana lagi tuntut moyo surah zahiran ini dinyakan kasah hana lagi tuntut le yang makna surah zahiran dengan batinan apa Tiba Mak Fari nak pertanyaan Budana. Cok mimi iya na.
Kalau nak iya kamal Mbak Abi ya. Efek banjir dah. Ya. Mulan. Kama seperti barang huwa bermula dia barang pasal barang lah pendapat zahirun itu zahir. Khilafan kalang khilaf liman kaidah bagi siman yang mengaitkan bil awali dengan yang pertama. Mulan. Kah. Nah khilaf. Adik khilaf sebahagian ulama ke pegah yang bermesti dengan pertama mana sah pada zahir mata. Ana sah pada batin. Ilat li'anna al-fasakha mabniyun 'alal asli sahihin. Kerana maksudnya fasah itu dibinakan ia di atas asal yang sahih. Ya. Ilat je bina data asal yang sahih. Itu asal yang sahih mana? Wa huwa dan bermula dengan asal yang sahih mustalzimu lil nufudhi batinan. Itu menuntut lazim bagi nufus pada batin. Jadi yang kian asal daripada bolehnya fasah daripada kasus yatim adalah dua yang pada pendapat kedua. Pada pendapat liman kaidah. Jadi sebagai ulama kaitkan sahnya fasah dalam kasus saya adalah yang pada batin kan pada zahir. Pada batin urut akhirat tengah nak tuntut leh. Kaglah ilmu Allah Taala sedangkan pada zahir mun hatim lako je tuntut lako. Boleh fasah lun? Betul. Fasah sirah tu toh ketika lepas usi yang jadi tentu dia lako. Ini adalah surah daripada batin. Kak zahir dia tentu lako. Yang bagi urang yang dikaitkan dengan bermesti sah pada zahir dan batin. Benar. Empat dalam halnya pendapat lagi datangkan mulai diunggulkan. Kesimpulan sementara, ketika orang odor kan, mudarat hai hadirkan saksi. Hai ge lapor kepada qadi kan, mudarat. Yang boleh ge pasah drog-drog ge dengan ge persaksikan bagop. Ya benar. Oh hana saksi bagop, kiban akan nak kesuyuk no. Dah. Ya caknya. Suma ra'aitu ghaira wahidin. Kemudian aku lihat akan kiban aku. Kemudian aku lihat ghaira wahidin akan bukan yang satu. Maksudnya consider ulama yang berpendapat lagi. Jazamun telah menyedangkan oleh mereka ulama bidzalika dengan demikian intahya abi kalam. Mana bidzalika nufus batinan. Kah? Tumbuh pada batin. Ada tumbuh pada lahir. Nya ka kun la Syekh Fatul Muin Syekh Zainuddin Al-Malbari. Maka nak sambung dalam Ayat maksud dengan nufus batinan daripada siman telah diterangkan dengan oleh Syekh Islam Syekh Zakariya Ansari pada Syarih Radah dan telah menaskan ibarahnya Syarih Radah, maka sesungguhnya menun istiqalat. Bebaslah dengan fasah bagi tiadaan hakim dan si muhakam. Kemudian adapun daripada lemah daripada melaporkan kepada qadhi nisa tumbuh ilah pada zahir dan pada batin ilat kerana mudarat. Lagi hati hilayu. Apa? Lagi hati hilayu. Wafi fatawa dan sabit pada fatwa Syekhuna Ibnu Hajar Ibnu Ziyad. Lau ajizat, jikalau lemahlah perempuan, lau ajizatil mar'atu, dan jikalau lemahlah perempuan an bainatin daripada mendatangkan saksi, i'sari, takdirkan min laminan, daripada melaratnya suami, jaza laha istiqlalu, nisya bolehlah baginya oleh bebas bil fashi dengan fasah intahya abi kalam. Kan buah Ibnu Ziyad dalam fatwa kan, hai hadirkan saksi laurina tentang kemelaratannya suami. Atau agak lapor di sisi qadhi yang boleh ge fasah kan. Kalau ada qadhi pihana hadirkan saksi tentang melaratnya lako pihana sanggup gayan yang boleh memfasahkan diri di ketika mudarat. Jadi makna mudarat ino qadhi hana alan saksi hana.
saksi hana yang bahawa yang pegah tentang lakokan kamu larat. Sedangkan nafkah hana pormo. Hana apa nafkah le ragam. Munan. Gambar ah? Gambar. Ka. Yo mono berai rambu-rambu dalam syariat. Namun bak tayo jereng lagi. Oh hana memunggu hana deuk ke gadik ke tak sabar sih. Ka? Yan lagi. Nyom bicara fikah bukan bicara apa sayang. Dalam fikah mono aturan ji. Walaupun kenyataan di lapangan hana lagi mesti hana gepon nafkah kan pada rodik sabar-sabar. Bahkan mendoa ke bentuk lah urina matu lakon tu. Lakon bantu urina ke. Kemudian dalam kehidupan. Dan si pemenang ji. Si pemenang ji ke minta pasangan. Kah. Keempat. Duduk. Pendek-pendek nak Akmal? Boleh? 40 saat. Menyebut itu enak. Batas na terminal N tadi N tahiyah dia tak kunlum. Cuba tu. Qala syekhu dan telah berkata oleh guru Atiyatul Maliki itu Atiyah Al-Maliki fi fatawihi pada fatwanya Gayan. Idza ta'adzarat apabila audharlah qadhi atau ta'adzara isbati indahu ataupun audharlah sebut di sisinya qadhi. Faqada syuhudu. Benar li faqdi lam tu. Li faqdi syuhudi karena tiada saksi. Ghaibatihi ataupun tiadanya mereka. Qadhi hana, saksi hana. Falaha, maka boleh bagi perempuan antas syahada oleh bawa mensaksikan ia bil fashi dengan fasah. Wa tafsakhu nafsaha dan memfasah ia akan dirinya. Kama qalu seperti mana telah berkatalah oleh mereka fil murtahin pada masalah murtahin itu sewa iza awaba rahini apabila tiadalah si rahin. Komalia. Musyarawahana, qadhihana, saksihana kana moho gejak orian. Kaku rinang memada ge saksi draw ke draw. Ekun bak draw ke. Nyo long saksi draw ke draw lung pasah lakolun. Jadi ke kun draw ke draw ke. Draw ke saksi alian draw ke lam yang tukang pasah. Panu ku ujit lagi kan. Ujit kada kamu tarat. Dan lo gebina dan kaedah bersah putra. Hang gebi musabak antara kabang ngang semua kebet. Kaedahnya adalah berlaku ketika tidak ada mudarat dan la ittihad kabid wal mukbit. Kaedahnya nyan bak serah terima ijab dan kabul. Sedangkan bak fasah hana perlu serah terima, hana perlu ijab dan kabul. Memada sagai orang lah ge rafa ge lapor pada qadhi. Walaupun lakah hana depu lakah hana menggo nafkah kan. Ge kuwin kero gerbo hai pegah le rina gak lapor yu bak qadhi. Memada kan lepas nak buat belakang. Benar. Jadi hana pelih adalah ikbat dan mukbit ino. Maka jid urina saya ketika kamu darat ge isyahad draw ke draw ge. Nampak kah? Kan hana jak kabul ino. Lagi. Beri info. Beri kah? Yang nak jak kabul hanjut. Pahana. Jid bit kamu darat lagi bak kasus rahin dengan si murtahin. Rahin borok. Jadi sewa kena borok ketika kacau tempo. Dia hana kat tubuh. Atau tempo. Yang kamu darat hana kat tubuh. Nyo ada pula barang boroknya atau barang gegade saya benar saksi. No saksi apa? Nyo barang-barang borok. Mah nak debu-debu. Nyo lom pula. Bersai mutam pelun 2 juta. Gebu pula honda yang lagut 5. Berarti kecok le kan. 2 juta yang simpan kejok ke poi. Jut. Kata apa nadi tempo. Yang menang. Oh hana saksi. Musiratan kaku yang gebu pula draw ge isyhad. Draw ge saksi. Draw gelam yang pula. Lagu kau jid dengan jid. Coba ha. Ialah ketika mudarat.
Wa ta'dhiru isbatur rahni. Dan adharlah dan ketika alam Sunan. Apa ya? Dan adharlah sebut rahin indal qadhi di ketika qadhi. Haik gian gak sebut sirahin. Dengan lapor bab qadhi haik. Sebab annalahu sungguhnya bolehlah baginya si si murtahin bai'u oleh menjual rahin ke barang barok. Duna murajiatin ketiadaan melapor. Mana murajiah kan? Melapor. Ketiadaan melapor qadhin kepada qadhi. Lapor dia dah nak lapor bab qadhi. Dalam mudarat. Bal bahkan hadza bermula ini dah ini kasus daripada sirah murtahin nak lapor kepada qadhi ketika mudarat. Ahammun wa a'mun itu lebih penting dan lebih umum hukuman nisbah terjadi. Mana hukum terjadi. Jadi kebanyakan terjadinya dalam masyarakat umum kelagian. Minta saksi hana aliang enggak lapor bab qadhi pi hana gini apa nak kerja apa isi ke hana ke peng ka perle ka ke geplo ju barang borok sanyo tanpa saksi yang jiat je ke bola. Kudu ketika mudarat. Ya mana. Apa dia? Ban, kuna. Mana kan tak pemudain no jo ge orang je bab. Wallahu a'lam bissawab. Segala ke mana apa?